projek Kampung Angkat Madani ini merupakan di Pekan Sri Medan ni kita ada dua projek yang kita laksanakan di bawah program Kampung Angkat Madani, yang mana kena fahamlah peruntukan utama datang daripada Kementerian Kewangan, yang kita Jabatan Penerangan selaku agensi pelaksana di bawah komponen Ketua Perkhidmatan. Untuk projek yang pertama kita telah selesaikan daripada segi fasiliti di Sekolah Menengah Sri Medan, dan ini merupakan projek kedua di bawah Kampung Angkat Madani untuk tahun 2025 yang kita dah siapkan pada hari ini, yang kita tuan-tuan boleh nampak daripada segi perkantoran tu tambahan bangunan tambahan yang berada di belakang saya. Lepas tu kita ada buat kerja-kerja penerapan di peringkat belakang masjid, dan juga naik taraf sikit untuk bangunan memudahkan lagi bilik pengurusan jenazah. Sebagaimana yang kita maklum, untuk projek ni pelaksanaan keseluruhan kos almost dekat 470,000 lah. Dan solidly peruntukan ini datang daripada Kementerian Kewangan melalui Jabatan Penerangan Malaysia sebagai agensi pelaksana. Lebih dahulu kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bangunan daripada peruntukan daripada Jabatan Penerangan Malaysia hampir 500,000 juta. Jadi kita sebagai penduduk di Sri Medan ni sangat berbangga lah. Jadi kita ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tinggi penghargaan khususnya kepada Ketua Pengarah Penerangan Malaysia kerana memberikan peruntukan itu kepada Masjid Sri Medan ini. Jadi saya bagi pihak rakan-rakan, jawatankuasa dan juga penduduk Sri Medan ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Penerangan dan juga Kementerian Kewangan kerana peruntukan yang diberikan pada hari ini. Terima kasih.